Orang Singapura memang famous masuk Johor untuk isi minyak. Tapi yang seorang ni kena tangkap kena khidmat masyarakat sebab buang sampah merata-rata. Kat Singapura bukan susah ke nak buang sampah merata-rata sebab CCTV is everywhere. I ingat diorang dah terbiasa jadi diorang takkan buat perangai lah dekat negara kita. Tapi tak. Singapore ada zero tolerance policy when it come to maintain green and clean city image. By right, bila kau dah terbiasa, kau takkan buanglah sampah merata-rata. Tapi tidak. Tak bermasa kena saman RM1,500, lepas tu kena buat khidmat masyarakat 4 jam. Dan kalau dia tak bayar, dia kena tahan 1 bulan. Dan kes ni bukan hanya satu, ada 118 compound telah pun dikeluarkan terhadap lebih daripada 72 warga negara dan 46 warga asing. Dan untuk siapa yang tak tahu, benda ni bukan benda baru. Sejak awal tahun hari tu, siapa yang buang sampah, kantoi kena tangkap. Yes, korang akan kena denda dan korang juga akan kena khidmat masyarakat. Ini adalah new taktik government dan juga KPKT nak mengajar korang yang buang sampah merata-rata ni untuk tak buang sampah merata-rata. Sebab orang kita ni daripada sekecil-kecil rokok sampai sebesar-besar sofa pun buang merata-rata tak ikut tempat. Kalau tak kantoi, urusan kau dengan Tuhan. Tapi kalau kantoi, denda up to RM10,000 dan khidmat masyarakat selama 6 bulan. Jadi fikirlah 2-3 kali sebelum buang sampah tu.